kita buat salah, katalah hari ni hari Selasa. Okay, hari ni hari Selasa. Katalah pukul 10 pagi tadi. Pukul 10, antara pukul 10 sampai pukul 12, 2 jam. Katalah time tu kita buat salah. Kita buat salah. Kita tersalah. Kita kena tahu satu benda. Nabi kata, dan ayat Al-Quran ni sebut pada kita, wal asri, demi masa. Bila kita buat salah antara pukul 10 ke pukul 12 tu, kita penuh dengan salah. Maka kita kena tahu satu benda, 2 jam itu telah berlalu, tak ada satu benda pun boleh cover balik. Kita tak akan jumpa dah hari Selasa punya 10 sampai 12. Kita tak akan jumpa dah. Hari Selasa minggu depan bukan hari Selasa ni. Hari Selasa akan ada. Tapi masa hari Selasa ni dah tak ada. Hari ini, hari Selasa, iklim ini, suasana ini, perasaan ini, tadi kita buat salah pukul 10 sampai pukul 12. Lepas tu malam ni kita akan jumpa lagi pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 12. Maka salah kita tadi pukul 10 tu, tak ada benda boleh tutup. Kita telah rugi serugi-ruginya. Sebesar-besar rugi. Kerana hadis tadi, ni'matani maghmunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat manusia selalu pandang sebelah mata, dia tak anggap besar. Nikmat sihat dan nikmat masa. Dan Nabi kata, setiap anak Adam akan hidup dalam salah dan berulang-ulang salah dia. Dan salah ni tak ada benda boleh cover tempat dia. Tak ada. Melainkan Nabi kata, khairul khata'in. Melainkan Nabi kata, sebaik-baik orang buat salah, at-tawwabun, yang bertaubat. Lain tak ada? Istighfar, taubat. Lain tak ada? Lain tak ada? Kalau kita sekadar cakap, aku silap dah tadi, aku menyesal, tak ada makna. Tak ada makna. Tak ada makna. Macam kita kata satu orang masuk bulan Ramadan dia tak puasa. Di setiap hari dia tak puasa.